Dulu di Eropah ada hukuman kepada wanita yang jenis banyak bercakap dan yang suka bergosip. Dia dihukum dengan memakai skullbridle, yakni topeng besi yang disumbat mulutnya dengan besi tajam agar dia tidak boleh lagi bercakap. Hukuman kejam kepada kaum wanita ini ia hadir dengan stigma yang telah dibentuk oleh sebuah agama yang dianut oleh masyarakat di Eropah. Dalam agama Kristian, mereka percaya bahawa Hawa atau Eve merupakan penyebab kepada Adam dihalau dari Taman Eden atau syurga kerana disebabkan pujukan Hawa agar Adam memakan buah larangan. Hal ini berkait dengan kisah dalam Perjanjian Lama, yakni kitab suci yang diimani oleh masyarakat Kristian dan Yahudi, yang mana di bahagian kitab Kejadian ada menceritakan bahawa faktor dosa Adam adalah disebabkan oleh wanita, yakni Hawa. Seperti yang disebutkan di dalam buku Kejadian, bab 3 ayat 1 hingga 6. Dan ayat seterusnya pada ayat 11 ke 12 pula menyebut, Tuhan bertanya kepada Adam, adakah engkau memakan buah yang terlarang itu? Aku sudah melarang engkau memakan buah itu. Adam menjawab, perempuan yang engkau jadikan temanku memberikan buah itu kepadaku, lalu aku memakannya. Dan petikan ini berdasarkan di dalam Bible bahasa Melayu. Di dalam buku Perjanjian Baru pula secara jelas menyalahkan perempuan kerana tertipu dengan hasutan untuk memakan buah larangan. Dikatakan wanita harus belajar dengan berdiam diri dan rendah hati. Aku tidak membenarkan wanita mengajar atau memerintahi lelaki. Wanita mesti berdiam diri. Hal ini demikian kerana Adam yang diciptakan dahulu. Kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang ditipu, tetapi wanita yang tertipu sehingga melanggar perintah Tuhan. 1 Timotius bab 2 ayat 11 hingga 14. Oleh itu, secara jelas bahawa Bible dan hikayat terdahulu telah mempersalahkan perempuan dalam isu ini dan ia dianggap sebagai penyebab kepada berlakunya dosa warisan yang menjadi asas kepada rukun dalam agama Kristian. Yang perkara itu perlu ditanggung oleh semua manusia sehingga ke hari ini. Berdasarkan perkara ini, para pemimpin gereja terawal dahulu telah melarang perempuan daripada bercakap atau mengajar lelaki. Di dalam Bible, bahagian Perjanjian Baru juga dinyatakan, seperti yang berlaku di semua perjumpaan jemaah Tuhan, kaum wanita haruslah berdiam diri. Mereka tidak dibenarkan berkata-kata. Mereka harus patuh kerana demikianlah ajaran Taurat. Jika mereka hendak mengetahui sesuatu, mereka harus bertanya kepada suami mereka di rumah. Amat memalukan jika seorang wanita berkata-kata di perjumpaan jemaah di dalam 1 Korintus bab 14 ayat 34 hingga 35. Antara ungkapan Origen yang merupakan salah seorang bapa gereja terawal telah menyebut tentang perempuan ketika mengulas ayat ini. Even if they granted to woman to show the sign of prophecy, she is nevertheless not permitted to speak in assembly. As Paul declares, I do not permit a woman to teach, and even less to tell a man what to do. Pegangan ini diwarisi oleh masyarakat Kristian Barat sehingga ia telah mencipta satu bentuk hukuman kepada wanita yang banyak bercakap atau hukuman kepada wanita yang bersyarah secara terbuka kepada umum. Hukuman itu dikenali sebagai skullbridle. Ia adalah hukuman yang membentuk penghinaan dan memalukan seseorang di hadapan khalayak ramai. Alat ini berbentuk muncung besi dalam rangka besi yang menutup kepala dan mulut. Terdapat satu bilah besi yang dimasukkan ke dalam mulut dan ditekan ke bawah lidah. Selalunya dengan dipancang pada lidah. Ia berfungsi untuk mendiamkan si pemakai daripada bercakap. Dan kadang-kadang terdapat juga skullbridle yang memiliki loceng besar bertujuan memalukan pesalah. Pesalah kemudian dibawa berjalan mengelilingi bandar dengan tali dan dipakaikan papan tanda tertulis skull digantung pada leher mereka. Setiap langkahnya akan diselangi dengan bunyi hentakan loceng sambil dicerca oleh orang ramai. Hukuman ini popular dilaksanakan di negara England dan Scotland pada era perkembangan agama Kristian pada abad ke-16 Masihi. Hukuman ini bukan sahaja dikenakan kepada perempuan yang banyak bercakap, tetapi turut dikenakan ke atas wanita yang dikaitkan sebagai ahli sihir, mereka yang bersikap kurang ajar, wanita yang suka mengomel, pemabuk dan juga wanita yang curang. Pada asasnya, tindakan ini kembali kepada stigma yang disebutkan di dalam Bible, yang mana mereka mempercayai bahawa perempuan adalah punca segala kejahatan dan dosa di dunia ini. Bagaimana pula dengan Islam? Soalnya, adakah benar Islam meletakkan kesalahan wanita semata-mata dalam insiden memakan buah larangan? Jawapannya tidak, kerana Islam mengatakan bahawa kedua-dua mereka, yakni Adam dan Hawa,
Mereka berdua dihasut dan kedua-dua mereka melakukan kesilapan. Ketika Allah melarang mereka berdua di dalam syurga untuk tidak mendekati pokok tersebut, yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Yakni syaitan telah menghasut kedua-dua mereka dan kedua-dua mereka telah melakukan kesilapan. Islam telah meruntuhkan stigma buruk kepada kaum wanita dengan tidak menyalahkan wanita semata-mata. Lalu, adakah wanita dalam Islam juga tidak boleh bercakap? Atau bagaimana layanan Islam terhadap wanita? Untuk mengetahui lebih lanjut, boleh dapatkan buku Wanita Tanpa Islam. Buku ini akan mendedahkan bagaimana Islam membela kemuliaan wanita daripada terus dibelenggu agama jahiliah dan kekejaman manusia. Dengan itu, ia akan membuatkan kita akan menjadi rasa lebih bersyukur atas kurniaan nikmat Islam kepada kita. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.